Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nasir daripada Nadikom Digital Sdn Bhd. Nombor telefon saya 0199699079. Pada pertemuan kita kali ini saya nak tunjukkan bagaimana kita nak buat semakan untuk stok dalam kedai kita. Yang pertama sekali, anda perlu lihat sini. Kalau kita nak lihat stok month end balance, kita klik kat sini. Okey, kita masukkan. Okey, kalau pada tarikh hari ini kita klik apply dan pengiraannya akan dibuat sekejap lagi. Okey, macam ni kita klik preview dan kita ambil yang ni. Kalau ada location lah. Saya tumpukan yang tiada location, yang default location. Paparannya macam ni. Dan yang akhir sekali, okey, inilah jumlah keseluruhan stok yang kita ada. Tetapi kita ada satu hal, setiap peniaga ingin membetulkan stok mereka. Jadi kita permulaannya anda perlu buat klik kat stok. Kita klik print stock physical worksheet. Okey, sekarang ni kita klik apply dan paparannya macam ni. Kita klik itu, kita ambil stok physical worksheet level 1, kita klik OK dan paparannya macam ni. Dan dia buat sekarang ni sini book quantity dan yang kat sini adalah physical quantity. Jadi kat physical quantity ni kita boleh tulis kat apa ni, kita kira dan tulis keseluruhannya. Dan nanti untuk pilihan yang kedua, nanti video yang seterusnya nanti InsyaAllah saya akan tunjukkan bagaimana cara kita nak masukkan stok ni secara mudah. Jadi saya rasa cukup sekadar tu dahulu. Wallahualam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.